Assalamualaikum. Hari ni kami akan pergi ke Thailand 2 hari 1 malam ke mana? Ke daerah mana? Songkhla. Kami akan ziarah ulama-ulama Islam dekat Songkhla. Total dalam 12 macam tu. So stay tune, okay? Kita sekarang pukul 6 pagi. Kita akan bergerak daripada rumah ke Kuala Nerang. Dia akan bawa Dudu pergi Kuala Nerang. Sejam, okay, perjalanan kita. Betul. Tutup. Buat montage. Tutup. Pasport meh. Nah. Jom. Wow, keduri. Buah hijau tu tengok tu cantik mama. Baik ke tempat. Maaf dan banyak maaf. Waktu ma'adina husnul khotimah dan sudah kita tapi kita dengan elok husnul khotimah dan Rakaat ku dia lah janji 4 tahun. Menuju dia manis. Sekarang tengah masuk waktu Johor. Dan sekarang ni budak-budak ni pun telah tunggu waktu Johor. So dia pun tunggu nak solat lah kan. Solat jemaah kot. Solat jemaah. Comel je. Dekat sana tu ada toilet dia tu. Toilet lelaki, toilet perempuan mana? Cakap lah pasal budak-budak ni, dia pun tengah rehat kot. Dia pun tengah rehat. Nak pergi mayang lagi. Bukan mayang baru ada gerai-gerai kat sana. Nampak? Dia lah. Sekolah-sekolah. Ni ialah suasana sekolah dia. Sekarang budak-budak tengah ada amali solat lah. Lupa aku nak record. Ni masjid dia. Maafkan lagi. Ada tak ada pisau ke? Ada beli pisau sebentar. Berada di pondok Tuan Guru Haji Toib, Baba Toib. Ini pondok-pondok dia. Puncak asrama. Cantik. Mungkin alam tak ada darah. Jadi tak berani. Rakyat ni macam tu. Biasanya kita ingat kita ni orang panggil hujung jahat ni, hujung hati. Orang pun dia nampak Roti sedap sangat. Macam mana? Ya, dia takkan. Ni mama. Oh, mama. Ni kakak mama, ni mak kakak bila mau nakal. Mak nakal, mau sedang. Ani sepupu lah. Buat ya tu. Ani 2 pupu. Dia 2 pupu. Siapa? Tak ya, aku ada lagi. Siapa bak roti, siapa bak? Ni. Banyak ha. Gula 1 kilo gandum. Gula sudu ni, Sudu makan lah. Gula sudu makan, garam sudu teh, sudu halus tu kan? Betul. telur 1 biji, Telur 1 biji.
Lepas tu fungfu. Fungfu hak benda naik kan? Fungfu Oh yes, yes. Itu suku. Dia Open naik. tepuk menaik. Ya. Bagus. Tepuk menaik seduh. Ni sudut teh. Satu yis tu sudut teh juga satu kilo. Satu kilo. Satu kilo jis. Dia telur satu biji, garam satu teh, gula satu contoh satu makan nasi makan nasi, satu jis satu teh, pung ni satu teh, air ayat Tiga ni. tiga Ayat. ml nah 8 ml ya bagus dah 8 ml betul baca telah Nơi. tega ban sudah ayat ni gula garam jit debu nai tu betul tega telah sudah satu Pakai tangan ni. kanan berapa minit 1 jam Wih, Sapat. tengah jam dia naik boleh masak. Oh, tak payah simpan Tak payah tak simpan, tutup ya sudah tengah jam dia tu naik. Gelembung lah, gelembung. 1 jam lah. 1 jam tu mulai lagi. Betul. Betul dia masuk tu dia kena kamera dulu kan. Manja lemak kan. Baguslah kita tutup dia 1 jam. Dah. Barulah elok. tutup tu dah bagi dia. Ya. 1 jam tu dia bekal besar ni tak boleh. Dia kena banyak. Takut dia ni kembang kan? Dia kemana naik? Ya. Sudah. Nanti masak makan terai. Dah macam mana masak dia tu pula kena guna minyak. Guna minyak sikit saja. Koli. Pego tu bola koli tu kan. Mentega Ya. Mentega. Tak faham. Tu mentega. Mentega. Ya. Mentega. Yang kuning tu kan? Ya, that's right. Okay. That's my girl. Good. Yes, okay. I love you. Okay. Abang Revan. Request saya Dah sampai dekat di Aman Resort. Jom kita masuk. Buat tour kah? Boleh je. Assalamualaikum. Cepat tunjuk bilik kita. So ini katil dia. Untuk setiap bilik dapat 2 orang. Ada TV. Simple je sebab ini resort. Dan bilik air. Begini. Gitu je. Siap.